Patut ke tukarkan semua duit kita ke dalam bentuk emas, terutamanya dalam ASB? Okey, kepada penyimpan emas atau pencarum di ASB, tengok video ni sampai habis kalau anda tengah berfikir-fikir untuk alihkan duit ke dalam bentuk emas. Jangan lupa like, save dan share. Tahun 2016, saya mula simpan emas dan ASB. Saya buat dua-dua simpanan ni. Okey, jadi bila saya dah simpan untuk 6 tahun, pulangan di ASB dan juga emas sangat jauh beza. Okey, mula-mula saya seronoklah dengan simpanan di ASB sebab saya sempat rasa dividen 7 ke 8%. Lama-kelamaan, dividen tersebut turun dan statik pada 4 ke 5%. Jadi saya tengok balik emas saya, yang mana bila tak ada ilmu, kita tak nampak dan tak perasan pun kenaikan harga emas ni. Rupa-rupanya Masya Allah, emas meningkat secara purata 10% setiap tahun. Dari RM180 per gram, hari ini harga emas dah mencecah RM500 per gram. Jadi secara purata, emas bukan naik 10% tau, tapi 20 ke 30%. Harga emas pernah statik, harga emas boleh jatuh, tapi kalau kita tengok untuk simpanan jangka panjang, emas jauh lebih menguntungkan. Tapi tunggu sekejap, bukan semua duit kita patut tukar ke dalam bentuk emas, sebab emas adalah simpanan 2 ke 3 tahun ke atas. Kalau jual awal, rugi sebab emas ada spread. Untuk jangka pendek boleh, tak ada masalah. Sebab ASB ini tiada kerugian dari sudut nombor. Tapi kalau dari segi nilai, emas jauh lebih menang. Pastikan anda menjadi penyimpan emas yang ada ilmu. Untuk mulakan simpanan emas, just isi saja borang biru di bawah atau rujuk pin video saya, ikut 5 langkah mudah untuk menabur emas. Nanti saya akan hubungi anda sehingga anda mempunyai emas fizikal di tangan. Boleh follow.